اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Satu lafaz kita menjawab sopan Allah Ta'ala ke atas kita. Sambil-sambil tu penyerahan beg bukan serah beg je. Dia explain satu-satu. Ni tempat perempuan. Kita boleh sangkut je. Dan juga benda nak bawa tu hingga kecil tu, sepit baju, tali dan juga tempat gantung baju. Okey, ni yang paling penting sebenarnya. Dokumen apa yang wajib. Kita tak tahu apa yang kena bawa. Ni dia. Kena bawa surat penerbangan. InsyaAllah. Okey, untuk handcase untuk kita kena gunting yang cukup selepas kita menonton pada 10 Zulhijjah. Okey. Dan selepas kita daripada 3 berarti dipanggil tahlul awal, tahlul yang pertama. Kita azam tak nak kembali ke Mina tu pada 13 Zulhijjah. 14 dah ya. 13 dah masuk dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sihat sejahtera. Dan Bang Cik doakan jugalah. Ni sebenarnya Bang Cik sedang bermusafir ke Kuala Lumpur. Seperti yang 80% kot. Mana yang baru mengikuti Bang Cik Live memang tak tahu. Alhamdulillah. Sebenarnya Bang Cik base di Kota Mekah. Tetapi kenapa Bang Cik balik Kuala Lumpur hari ni untuk haji? Tak pernah Bang Cik balik musim-musim haji ni ke Kuala Lumpur. Disebabkan kita tahu kalau musim haji lah sebenarnya yang Bang Cik selalu update terkini bagi nasi lemak, bagi menyantuni jemaah-jemaah haji terutama daripada Malaysia, Singapura, Brunei. 3 tu lah. Ada juga Bang Cik menyantuni Indonesia ataupun Thailand. Tapi kenapa Bang Cik berada di Kuala Lumpur ni? Siapa-siapa yang baru mengikuti Bang Cik, Bang Cik sebenarnya akan fly bersama dengan jemaah ataupun Bang Cik telah menggunakan kota haji daripada Malaysia pada tahun ini. Disebabkan Bang Cik juga seperti anda semua yang berdaftar dengan tabung haji untuk pergi ke haji, dan tahun ni Alhamdulillah Bang Cik antara terpilih daripada katanya 31,600 Bang Cik angka tu kena tengok dari tabung haji. Bang Cik lupa dengan angka sebenar rombongan tabung haji Malaysia dan dibahagikan juga. Dan tahun ini apabila Bang Cik dapat jemputan, Bang Cik memilih untuk pergi dengan PJH, iaitu Bang Cik pilih CS Holiday. Mesti ramai yang tertanya-tanya kenapa Bang Cik memilih CS Holiday. InsyaAllah nanti akan dijawab dari semasa ke semasa. Dan ramai yang bertanya kenapa Bang Cik tidak menggunakan kota Arab Saudi. Bang Cik dah jawab sebenarnya. Sebab Bang Cik pun seperti anda semua yang telah mendaftar dengan tabung haji Malaysia. Walaupun Bang Cik duduk di Kota Mekah, tapi Bang Cik rasakan kalau Bang Cik boleh je menolak sebenarnya tawaran yang diberi. Tetapi bila lagi kan? Bila lagi Bang Cik nak mencuba dan menyampaikan kepada anda semua, sahabat-sahabat Bang Cik Live. Bang Cik tak tahu sampai bila orang tengok Bang Cik, tapi sementara orang tengok Bang Cik ni, Bang Cik cuba untuk berebut untuk memberi ilmu tentang haji itu sendiri. Okey, hari ni Bang Cik berada di Hotel Primera
Sebenarnya di hotel ni ada kursus haji intensif bagi KT 75B yang bersama-sama dengan PJ yang Bancik pilih, iaitu CS Holiday. Dia ada KT-KT lain juga. Ada KT, katanya ada KT 95, tapi di hari yang lain. Dia ada package-package lain, tapi ini semua tertumpu pada package standard CS Holiday. Okey, insya-Allah kalau baru yang mengikuti Bancik, sila tekan subscribe. Bancik akan tunjukkan tahun ni perjalanan haji Bancik. Bancik akan gunakan hashtag Bancik Naik Haji. Insya-Allah hashtag tersebut boleh digunakan setiap tahun lah. Bukan apa, bila kita letak hashtag Bancik Naik Haji ni senang. Di mana-mana media sosial, tak kira di Facebook, YouTube, TikTok, apa semua yang Bancik upload, IG ke, semua guna hashtagnya tu, senang nak refer. Dan bersama dengan Bancik hari ni pun, sebenarnya Bancik dah ambil dah bag daripada CS Holiday tu sendiri. Nanti kita akan review lah apa barang yang ada dalam ni, insya-Allah. Tetapi kita tengok di akhir lah, kita review. Sebab khusus haji intensif dia bermula 8.30, sekarang dah pukul 8.30 pendaftaran. Jadi Bancik akan turun ke bawah, dia tengok macam mana keadaan dia. Okey, dan kita akan menjawab banyak lagi persoalan sebenarnya. Bancik akan jawab juga di dalam Facebook ataupun di dalam YouTube dalam vlog kali ini. Okey, Zas. Mesti ramai yang tak sabar untuk Bancik unboxing. Bancik pun ada dalam plastik ni. Tapi itu kejap lagi. Sebab kita akan turun, kita akan pergi khusus. Dan sambil-sambil tu, sambil berjalan, Bancik akan explain lah. Bancik tak nak review Primera ni. Bancik pun, yelah bukan tujuan utama. Cuma khusus ni tiba-tiba berada di Primera. InsyaAllah kita akan jumpa kejap lagi. Zas. Mana Grand Ballroom dia ni? Ni dia. Ni Grand Ballroom. Kita pergi kat sini. Dekat area sini lah kot. Kita tengok macam mana. Dah ramai belum orang datang ni. Dikatakan sebab Bancik dah masuk dah dalam WhatsApp group. Dalam 100 lebih jugalah jemaah daripada CS Holiday ni. Jadi untuk itulah, untuk pergi bersama-sama dengan Bancik KT 75. InsyaAllah 75B kot. Ni ada juga dalam khusus ni pun tengok ada beberapa produk yang berkaitan dengan apa ni, umrah ataupun haji lah. InsyaAllah kita boleh pakai. Kejap lagi kita masuk boleh. Kita masuk dulu. Kita masuk dulu, kita tengok dewan dulu. Sementara tak ramai kot. Assalamualaikum. Ni CS Holiday. Dah daftar kat mana? Kat sana kan? Okey, jom. Ni dewan dia. Tengok. Dah ramai dah datang sebenarnya. Ni dia. Orang kuat daripada bertahun-tahun dengan CS Holiday. Ni dia. Yang masih setia yang masih setia melakukan pendaftaran. Sekejap, Bancik pun nak kena daftar dulu ni. Abang Bancik sebenarnya jemaah ni. Jangan salah faham Bancik bukan petugas CS Holiday, tetapi jemaah juga. Jadi Bancik cari sendiri nama sendiri. Okey, ada nombor telefon, tapi tak apa, nombor telefon memang Bancik public pun. Ni antara yang ada dekat dalam dewan lah, yang mana bersemangat semua tengok. Muka-muka bersemangat. Semua berjumpa dengan Haji Naim. Tengok dekat sini. Bancik. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah. Okey. Kita jumpa orang dulu. Masa ni jugalah sebenarnya tujuan kita pergi khusus yang pertama ni adalah kita satu flight ataupun kita akan bersama 40 hari InsyaAllah 42 hari. Dan inilah semua yang akan bersama dengan Bancik 42 hari. Kat sini juga adalah salam perkenalan lah. Sebelum kita fly, sebelum ni kita tak kenal siapa-siapa. Jadi sebab apa orang bertanya kepada Bancik yang kenapa Bancik ni dah pandai haji, kenapa still lagi pergi haji. Tapi sebenarnya haji ni berkaitan dengan perjalanan. Bukan sekadar benda-benda yang rukun dia ataupun wajib haji, tetapi sebuah perjalanan menuju ke menyahut sahutan Allah SWT. Jadi kita berkenalan dulu kat sini. Sebab tu ada juga dalam Facebook lah ramai bertanya, Bancik dah pakar, nanti Bancik jadi penceramah nanti. Tak, bab haji atau bab umrah apa, ilmu apa-apa pun sebenarnya Bancik rasa menyesal sebenarnya hari tu tak pergi khusus haji yang disediakan oleh tabung haji. Cuma dia berkaitan dengan apa ni, dengan masa. Kalau Bancik nak pergi balik agak ekspensif lah. Tapi disebabkan 2 minggu lagi flight Bancik khusus intensif yang disediakan oleh PJH ni,
memang Bancik pergilah sebab dah pergi 2 minggu, jadi Bancik boleh tak adalah lama sangat Bancik meninggalkan kota Mekah. Sebab tu salah satu dia. Kalau yang hari tu khusus haji perdana 19 ke 20 hari bulan. 19-20 hari bulan April, jadi terlampau lama untuk Bancik berada di Malaysia. Tapi Bancik menyesal sebenarnya Bancik tak pergi. Sebab apa? Setiap ilmu ataupun setiap orang yang menyampaikan bab haji ataupun umrah ataupun ilmu apa-apa pun adalah berbeza. Sebab tu Bancik selalu berkata, siapa yang selalu banyak pergi umrah pun sebenarnya kalau ada ziarah ataupun apa, semua kita kena ikut. Kena ikut balik. Sebab apa? Satu, untuk refreshing. Dua adalah setiap ustaz ataupun setiap mutawif mempunyai ilmu yang berbeza yang akan disampaikan, insya-Allah bertujuan dengan pengalaman masing-masing lah. Okey, Zas. Kita tengok. Oh, ramai ni 140 lebih. 140 lebih. KT Bancik antara CS Holiday yang grup paling besar. KT 95, jap kita tanya. KT 95 berapa orang? Ada 66 orang. 66 orang. Jadi KT satu lagi panggil apa? Yang commission flight tu? Itu Premium berapa? 40 orang kan? Premium 40 orang. 40 orang satu bas. Jadi grup paling besar untuk CS Holiday Bancik join. Package standard package standard. Sebab nama dia pening-pening, banyak nama. Jadi kita ambil package standard. Ni dia, ni dewan dia. Alhamdulillah sebenarnya Bancik tak berseorangan terbang tahun ni. Sebenarnya Bancik berterbangan dengan adik Bancik sendiri. Alhamdulillah sama-sama kita orang daftar, sama-sama dapat sama-sama insya-Allah, alhamdulillah. Dan sebenarnya ni isteri dia pergi sepasang. Kebanyakannya ramai yang tanya Bancik pergi dengan isteri tak pergi. Tapi yang penariknya Bancik tak tengok lagi beg perempuan ada apa sebenarnya. Tu tengok tak? Ni ada telekung. Telekung bukan sejadah ni ni telekung yang memang ada beg CS Holiday. Dapat 2 orang seorang. Kalau lelaki dapat ihram. Kalau perempuan dapat telekung yang ada beg CS ni. Jadi boleh pakai kat sana kan. Ni terus pakai kot. Ni patutnya kena pakai kat sana. Terus pakai ni untuk lepas sebab ada Zohor apa semua kan. Ni salah satu benda menarik lah. Bancik tengok. Okey, Zas. Apa cendera hati yang kita dapat sebenarnya dalam beg ni masa pendaftaran tadi. Kalau kita tengok ada kipas. Kalau dewan ni tak ada cukup ikon, kita boleh guna terus pocket fan. Lepas tu ada apa lagi ni? Banyak ni. Oh, ni yang paling menarik ni. Ni Bancik nak bodek CS Holiday lah. Buat kat mana? Boleh buat berapa minimum quantity. Sebab Bancik dah dapat agak dah apa benda ni. Ini adalah sejadah travel. Kita tengok kat sini ada sejadah travel. Ni dia. Jap, kita suruh adik Bancik pegang. Jap, macam mana buka sejadah travel ni? Tolong buka jap. Ni tak ada dalam beg besar tu kan? Tak ada. Tak ada. Tengok. Sejadah travel. Kita boleh beg Oh, beg lah. Ingatkan sejadah. Ni dia beg CS Holiday. Okey. Lepas tu apa lagi ada? Tapi boleh jadi sejadah ke? Dia untuk sejadah kepala je lah. Untuk sejadah kepala je. Lepas tu ada apa ni? Kuyut screen. Apa benda ni kuyut screen ni? Ni sunscreen kot. Sunscreen kuyut screen. Lepas tu ada apa lagi ni? Ada file lah. Ada file dan ni adalah tag bag. Ni dia orang explain tadi, tag bag Bancik yang dah siap. Ni lah dekat file ni ada tag bag. Kita tampal dekat bag supaya kita senang tahu bag kita kat mana, bag tu kat mana, bag siapa. Ni tag bag lah. Sebab ramai yang dah ambil awal, mana yang belum ambil yang daripada jauh-jauh baru ambil hari ni. Bag tersebut termasuklah Bancik baru ambil hari ni. Okey. Alhamdulillah kita tengok muka-muka keceriaan semua. Katanya visa haji pun dah keluar sebab Bancik semalam dah dapat. Diorang dah tunjuk dah visa haji Bancik. Jadi diorang gembira, muka gembira. Boleh. Jom. Sambil-sambil tu kita ambil gambar. Jom, 1, 2, 3. Inilah salah seorang disebabkan Bancik memilih CS Holiday ni dia. Apa? Nak ambil gambar dulu? Alamak. Jap. Bancik memilih CS Holiday.
Sebab kita dah jumpa tahun lepas dekat Durat Mina kan. Betul. Tapi sebenarnya bukan sebabkan kita orang berjumpa kat Durat Mina, tapi sebab dah pernah bekerjasama. Betul. Dekat TV Al-Hijrah, insya-Allah. Sebab itulah Bancik memilih CS Holiday. Salah satu sebab. Jangan mutawil lain janganlah marah pula Antara sebab saya memilih Bancik kerana CS. Tak ada lah. Dan alhamdulillah jugalah hari ni juga sebenarnya istimewa. Ustaz Azhar yang akan menyampaikan lah. Tak apa. Boleh buat urusan dah. Ustaz Azhar jugalah yang akan membimbing KT75B ni dan juga akan memberi ceramah tentang perjalanan haji dengan Hajar Masnah lah, antara pegawai CS Holiday yang mengikuti KT75B. Suasana dia bukan sekadar penyerahan beg, tetapi explain apa yang ada dalam beg. Ni dia. Kalau beza lelaki dengan perempuan, ihram dengan telekong. Tengok kat sini. Siap bagi tengkuk kepala lagi. Lamba yang rahmatmu ke atas kami, ahli keluarga kami, sahabat handai kami, terutamanya kepada pengurusan CS Holidays, agar dibukakan segala yang susah, dilapangkan segala yang payah, dipermudahkan segala yang susah, dibukakan segala yang tertutup, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma Okey, sekarang ni Hajar Masnah telah membuat cadangan barangan lah. Tapi sebenarnya tak perlu ikut pun, nak ikut pun boleh. Tetapi ni atas dasar pengalaman yang berpuluh tahun. Inilah barang-barang cadangan yang barangan keperluan asas yang untuk pakaian lelaki dan juga pakaian perempuan. Kalau kita tengok ni lah. Ini dia. Tak sempat baca kot kalau satu-satu. InsyaAllah bolehlah post baca punya video kan. Ini dia. Walaupun kita duduk 40 hari, kita boleh sangkut je. Dan juga boleh nak bawa tu hingga kecil tu, sepit baju, tali dan juga tempat gantung baju. Okey, untuk penjagaan diri, bolehlah bawa tisu basah, tisu kering. Ini penting. Tisu basah penting ya. Tisu basah kena bawa. Berus gigi, ubat gigi, kasut, slipper pun kena standby. Okey, ni yang paling penting sebenarnya. Dokumen apa yang wajib. Kita tak tahu kan apa yang kena bawa. Ni dia. Kena bawa surat penerbangan. InsyaAllah. Okey, untuk handcase. Allahumma labbaik. Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Satu lafaz kita menjawab sifat Allah Ta'ala ke atas kita. Okey, alhamdulillah. Inilah waktu-waktu yang ditunggu kalau khusus apa-apa waktu makan. Tapi yang hebatnya, rasanya bukan kat Mekah dah berkhidmat ni nak tunjuk jalan ni. Ni semua bakal-bakal jadi petugas lah di Kota Mekah. InsyaAllah kita doakan semua jalan lancar. Tapi untuk tunjuk ke Dewan Makan pun, diorang dah bertugas lah. Tengok, alhamdulillah. Tengok berderet diorang takutnya jemaah sesat pergi Dewan Makan. Daripada sini dah tunjuk dah. Okey. Inilah waktu yang ditunggu, iaitu makan. Dan biasanya kalau khusus-khusus haji PJH ni memang disediakan makan sekali lah, buffet di hotel-hotel. Sekejap nanti saya bagi. Okey. Sebab disediakan kupon ni, patut kena bagi. Tengoklah buffet-buffet makanan yang ada. Okey. Alhamdulillah Dewan di Primera, dan makanan dia boleh tahan sedap jugalah. Ni dia. Ni pun antara salah satu kursus lah, sebab kursus beratur. Alhamdulillah. Bancik ingatkan Bancik seorang yang jauh daripada betul. Saudi apa semua. Tapi sahabat kita ni daripada Qatar. Daripada Qatar pergi balik ni. Esok balik Qatar balik. Esok balik semula ke Qatar. Esok balik ke pagi Qatar. Atau malam lah, tengok pada kesesuaian.
Balik semata-mata untuk khusus haji ni? Balik semata-mata untuk khusus haji. Okey, macam mana tadi pendapat abang? Kalau abang terlepas kononnya mula-mula saya tahu mesti niat tak nak pergi khusus ni. Sebab tahulah kekangan kerja, kekangan cuti, pegangan, bukan sebab tiket tengah mahal lah sekarang. Betul. Sebab flight tak ada orang. Flight tak ada orang pun tiket makin mahal kan, bukan flight makin murah. Macam mana kalau tiba-tiba tadi abang dah mengikuti separuh daripada khusus tadi, kalau tiba-tiba abang tak hadir, macam mana perasaan abang? Perjalanan tu abang boleh bayang tak? Awal-awal memang rancangnya memang tak nak datang sebenarnya kan, khusus sebab kena patah balik semua. Tapi alhamdulillah hari ni first round lah. Fasa pertama ni memang sebenarnya memang kena datang lah. Sebab kalau tidak memang out of context rasanya. Memang banyak benda tak tahu kan. Sebenarnya kita rasa kita tahu. Kita rasa kita dah banyak belajar daripada YouTube semua. Boleh kot. Tapi perlulah. Khusus yang hari ni, khusus intensif haji ni memang perlu datang. Sebab kalau tak datang rasanya banyak benda yang kita tinggal lah. Okay, sebelum ni abang dah tengok YouTube daripada travel-travel lain apa semua kan. Tapi sebenarnya perjalanan haji ni setiap travel pun berbeza sebenarnya. Betul. Tu yang kalau kita tak pergi, kita tak nampak dia punya perjalanan. Sebab selama ni kita dengar cerita macam duduk bersepah di Mina. Betul. Dia sebab ada travel buat macam tu. Betul. Ada travel tak buat macam tu. Jadi itulah gunaan. Ada yang macam PNN tadi clear betul. Sebelum ni PNN apa semua tak tahu. Rasanya kalau tak datang khusus ni, kita tak tahu pasal PMN ni apa semua, pasal bergerak semula ke kemah Mina ke, rasanya akan terjadi pandai-pandai sendiri rasanya kalau tak pergi khusus hari ni. Jadi bila pandai-pandai sendiri ni, itulah yang bahayanya, kita tak berada di kawasan yang betul. Tak masuk kawasan Mina betul ke, tak masuk kawasan Arafah betul ke kan. Alhamdulillah lah khusus hari ni very clear. Jadi kita faham lah insyaAllah. Ini baru separuh hari, banyak lagi hukum makam nak masuk ni. Betul. Lepas tu satu lagi yang Abang Encik selalu dapat soalan kenapa tak terbang daripada Qatar terus pergi ke, ada pilihan tak sebenarnya? Saya pun tak tahu sebenarnya ada pilihan ke tak, sebab kita terus pilih Movimpik, jadi kita tak ambil cara tu. Kalau dengar pengalaman daripada rakan-rakan di Qatar, ada tak daripada Qatar terus terbang join dengan Jemaah Haji Malaysia? Ada. Tahun-tahun lepas ada yang daripada beberapa travel agent yang bergerak daripada Qatar. Tapi susahnya dia akan berlaku di Mekah nanti. Bila arrival di Jeddah nanti, pergerakan daripada Jeddah nak bergerak ke Mekah, macam mana nak bercantum dengan jemaah KT tu kan, dia jadi payah. Jadi saya mengambil keputusan biar payah sekarang, biar mudah di sana nanti. Biar kita berkumpul di Movimpik, kita jalan sekali. Walaupun renyah bergerak-gerak daripada Qatar balik ke Malaysia semula, rasanya lebih baik susah sekarang daripada susah di sana nanti. Sebab Pakcik selalu dapat soalan tu, kenapa tak tunggu kat Saudi saja? Betul. Macam Pakcik punya kes pula, Pakcik memang daripada Saudi terpaksa keluar. Mana-mana negara kalau kita pilih Qatar ke sebenarnya boleh. Sebab kita nak buat visa lain, kita kena keluar daripada immigration. Betul. Itu je sebenarnya kenapa orang Saudi tak memilih untuk tunggu. Betul. Sebab kita ni visa ni bukan buat main-main, main tukar-tukar suap Swiss je. Swiss. Betul. Itu antara persoalan yang Pakcik nak jawab lah hari ni. InsyaAllah. Kebetulan ada sahabat kita daripada Qatar tu sendiri. Dia biar betul orang cakap, haji ni memang atas ikut kemampuan. Betul. Kalau kita belum lagi rasa mampu, kita tidak diwajibkan lagi. Betul, tapi bila dah mampu, insya-Allah. Betul. Okey. Zas. Daripada 3 berarti dipanggil tahallul awal, tahallul yang pertama. Kalau kita dah laksanakan tiga-tiga, letak Aqabah pun dah, bercukur kunci pun dah, tawaf sa'i pun dah, berarti selesailah tahallul sani, tahallul yang akhir, tahallul yang semuanya selesai. Ketika itu kita dah bebas, 13 larangan yang masuk bebas. Assalamualaikum Ustaz. Sikit berkenaan dengan apa ni tahallul tadi kan. Okey, so kita ada untuk tahallul kita kena gunting yang bercukur selepas kita menonton pada 10 Dzulhijjah. Okey. Dan selepas kita siap tahallul, kita dah boleh balik hotel. Okey, kita balik hotel dan kita akan teruskan pada hari ke-11 dan ke-12 kita nak buat apa ni nafar awal. Tadi
seingat saya lah, Kuala Lumpur ni kalau kita ke yang Kubra tu dah luar pada Mina, sebenarnya kena berpatah balik sikit kan tu. Okey, dan mana kita dah niat tak nak masuk Mina lagi, so kita balik hotel. Hotel kita luar pada Mina. Tapi adakah dibenarkan selepas 13 tu, kita kalau ikut schedule kita tengok 14 ada lagi dekat hotel kan, kita ke Mekah. So adakah kita boleh nak pergi jumpa kawan dekat Mina pada 14 tu? Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih. Ni pun tadi Jimin dah tadi kan. Okey. Pada yang kita azam tak nak kembali ke Mina tu pada 13 Zulhijjah. 14 dah ya. 13 dah masuk dah habis untuk program atau ibadah yang terkait dengan Mina. Dah habis dah. Kalau 14, 15, 16 dah habis, tak ada masalah. Main jalan-jalan kena apa pun tak ada masalah. Okay, Alhamdulillah lah. Bancik pun rasanya setakat ini sahaja Bancik punya vlog. Sebab Bancik pun tak boleh nak rakam keseluruhan. Kodak tak cukup memori ni. InsyaAllah kita akan bersambung lagi perjalanan Bancik naik haji ni. Kita akan bersambung di konten-konten yang lain. InsyaAllah nanti kita akan buatlah apa yang boleh dibuat di Malaysia. Silap-silap kita review, jadi reviewer makanan. Okey, terima kasih banyaklah kepada semua sahabat-sahabat yang sentiasa menyokong Bancik Live, sentiasa menunggu perkembangan-perkembangan terkini daripada Bancik Live. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Zas. Maju.